Orang kita yang beratur kau luar. Saya nampak hari tu. Ya. Jangan pusing-pusing. Itu Kadang-kadang saya orang teringin nak rasa sebab benda tu macam kau nak share dekat Lebang kan. Sama tak? Mula-mula dulu saya beratur ke. Saya tengok tak adalah sedap-sedap bagi saya okey je. Saya rasa yang Lebang tu kalau pergi ke Terengganu. Sebab tu dia unik terhadap audiens tersebut. So dia kebanyakan ni orang-orang yang beratur tu kebanyakan bukan orang-orang Melaka sangat. Kebanyakan orang-orang daripada luar. So dia target kat situ. Macam suka dessert tu lah. Dia kan suka dia. Sama juga. Benda yang Terjebak lah juga sekejap. tapi kalau ikutkan produk dia tak adalah orang kata dia tak ada masalah advantage produk tu tak adalah apa yang special dia. Tak adalah berapa sangat advantage dia kan. Kalau cikgu tengok festival makanan, food kan, food makan. Contoh Try. betul? Benda-benda macam tu. So itu kita kata untuk kita ada keunikan kita lah. Sebab tu saya tengok dalam review Dia hanya ada dekat event tertentu saja. So dia unik terhadap audience tersebut. Macam contohlah pasar malam kan kita akan kenal ada satu kedai stall buat kedai makan. Kita makan, sedap. Kenapa tak buka kedai? Ada setengah sedap. Tapi kenapa tak nak buka kedai? Sebab dia unik terhadap pasar malam. pengunjung pasar malam itu saja. Sebab kalau tiba buka kedai, orang dah tak pergi dah. Semua juga dengan Dia jual pada bulan puasa. je yang famous tu. Lepas tu gudang ni besar kan dekat Komprek kan. Okey, soalan tadi tanya untung tak? Tengok dia. Untung tak? Untung. Dia boleh masa. Tak, masa saya dia macam mana dia boleh sustain dengan yang keadaan macam tu saban tahun. Macam mana dia boleh sustain? Agak-agak. Biasa pun orang mesti lah. Air biasa kurang lah. Tapi air biasa mesti bilu. Cuba. Dia promote kau-kau ke? Ha? Promote kau-kau, promosi kau-kau bulan Okey. puasa. Lepas tu macam mana dia boleh survive? Dia sampai sampai setahun. bisik-bisik je. Besok. Agak kalau saya tanya ni, pandangan. Ada ekspor lagi. Pandangan. Agak-agak kenapa Yusof Tayyub niaga yang famous pada Nama. rumah kan? Nama Niaga dia. bulan puasa je. Tapi dia still kaya. Pada hari lain orang tak adalah beli ke rumah sangat kan. Agak-agak kenapa dia boleh kaya? Nama dia Yusof Tayyub. Kenapa? Agak-agak. Import utama. Import utama. Okey betul. Tak mungkin dia dapat harga kos yang Dia capai keuntungan pada bulan tersebut. sahaja. Keuntungan tahunan tau. Tahunan. Bulan puasa saja. Apa? Boleh cover tahun. Boleh cover untuk 1 tahun. Dahsyat ni. Bayangkan. Kos kena gila. Bayangkan Yusof Tayyub dia bukakan seluruh Malaysia. Betul? Okey. Bayangkan dia buka seluruh Malaysia. Itu suruh Malaysia. Seluruh Malaysia kan? Dia buka seluruh Malaysia kan? Dalam 1 bulan gedung besar mana? Besar kan? Boleh tengok kan? Okey, boleh tengok kan? Bayangkan 1 bulan tersebut rumah dalam satu gedung habis. Agak-agak berapa gedung dia? Jepang. Juta kan? Tak. Capai tak 1 tahun punya Capai lah sebab dia bukannya memproses. capai tak agak-agak? Capai kan? So Dia hanya simpan stok. lepas tu next month dia perlu tak isi gedung satu banyak ni? Tak. Sekali dia beli banyak betul. Betul. So kalau dia beli banyak pada waktu bulan puasa agak-agak harga bahan mentah dia berapa? Sejak hari bulan Rendah kan? tak Rendah kan? RM1 So dia jual banyak habis. So berapa dia punya margin untung? 100,000 lah. Saya rasa dia buat macam tu. Which is sama macam Keramen style. Which is Keramen dia boleh lah. Keramen dia tahu tu dia jual one shot boleh capai berapa tu kena dia relax. Betul dia enjoy dia. Lepas tu nanti dia akan buat lagi capai waktu tu dia relax. Tapi syarat dia ialah gedung kena besar. Sebab dia kena pegang sebanyak itu. Bisnes apa yang berses maksud cikgu? Dia boleh cover satu Malaysia. Kapasiti dia tu boleh cover satu Malaysia. And then promotion dia cover satu Malaysia. Walaupun dekat situ ada saingan dan juga ada dari situ OSIS, ARA, ada yang tak pernah dengar. So cerita dia Dia bisikan dia conquer. Dia dominasi sebab dia. tu saya kata dia dominasi satu Malaysia dengan dia punya Dengan kapasiti dengan iklan dia. Cukup. sebab OIC mana ada airline.
OSIS tak ada iklan. Kilang OSIS bersama kita pun tak tahu. Dia pun tak berani dah lawan